Gorila, raksasa lembut, yang boleh jadi lebih bijak dari manusia. Pernahkah kamu terfikir, kalau gorila sebenarnya lebih bijak daripada yang kita sangka? Di sebalik tubuh besar dan wajah garang mereka, tersembunyi satu sisi yang luar biasa, emosi, kasih sayang, dan kecerdasan yang menandingi manusia. Tapi, bagaimana mungkin seekor haiwan yang hidup di hutan boleh menunjukkan sifat seperti manusia? Gorila ialah primat terbesar di dunia, berasal dari hutan hujan Afrika Tengah dan Timur. Mereka hidup dalam kumpulan kecil yang dipanggil troop, diketuai oleh jantan dominan yang dikenali sebagai silverback, dinamakan begitu kerana bulu di belakangnya berubah menjadi kelabu apabila mencapai usia matang. Walaupun saiz mereka boleh mencecah 180 kg, gorila sebenarnya haiwan pemalu. Mereka lebih suka hidup aman, makan daun, batang pokok, dan buah-buahan daripada bergaduh. Secara biologi, gorila berkongsi lebih 98% DNA dengan manusia, menjadikan mereka salah satu haiwan paling hampir dengan kita. Saintis pernah menemui seekor gorila betina bernama Koko, yang mampu memahami lebih 2,000 perkataan dalam bahasa Inggeris dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan manusia. Koko bukan sekadar faham arahan, dia menunjukkan emosi sebenar seperti sedih, sayang, dan kehilangan. Apabila kucing kesayangannya mati, Koko menangis dan menandakan perkataan sedih menggunakan tangannya. Ini membuktikan sesuatu yang luar biasa, gorila mampu berempati seperti manusia. Ramai tak tahu, walaupun nampak besar dan kuat, gorila jarang menyerang tanpa sebab. Bila mereka menumbuk dada, itu bukan tanda marah, tapi cara berkomunikasi untuk memberi amaran atau menunjukkan siapa ketua. Dan bunyi tumbukan itu sebenarnya bergema hingga 1 kilometer jauhnya. Lebih mengejutkan, gorila juga mempunyai cara mendidik anak yang hampir sama seperti manusia. Betina akan mendukung anaknya, menyusukan, dan melindunginya siang malam. Apabila si anak nakal, dia takkan dipukul, tapi ditegur dengan lembut atau dipaling muka. Ini cara mereka mendidik, dengan kasih sayang dan kesabaran. Namun, di sebalik semua keindahan ini, gorila kini semakin pupus. Pemburuan haram, kehilangan habitat, dan konflik manusia menjadikan populasi mereka berkurang drastik. Spesies seperti gorila gunung kini tinggal kurang daripada 1,000 ekor di alam liar. Setiap kali sebatang pokok hutan ditebang, satu lagi keluarga gorila mungkin kehilangan tempat tinggal. Mungkin gorila nampak seperti raksasa di mata manusia. Tapi hakikatnya, merekalah cermin kepada sifat terbaik dalam diri kita sendiri, kasih, sabar, dan perlindungan terhadap keluarga. Kalau kita boleh belajar sedikit daripada mereka, dunia ini mungkin jadi tempat yang lebih tenang. Jadi, lain kali bila kamu nampak wajah seekor gorila, ingatlah, di balik pandangan matanya yang dalam, ada jiwa yang memahami kita lebih daripada yang kita sangka.